It's time Cikgu Aina. Suatu ketika dahulu, bumi ini dipenuhi dengan pelbagai haiwan yang luar biasa. Pernahkah kamu terfikir, bagaimanakah keadaan bumi pada zaman dahulu? Bayangkan jika kita berpeluang kembali ke masa silam. Wah, besarnya! Menakjubkan! Tetapi haiwan-haiwan ini telah lama pupus. Haiwan yang telah pupus. Bagaimana pula dengan haiwan-haiwan ini? Serigala Tasmania, burung dodo, mammoth, dinosaur seperti Tyrannosaurus Rex iaitu T-Rex, Brontosaurus, quagga dan juga harimau bertaring lengkung. Pernahkah kamu melihatnya sebelum ini? Sebenarnya haiwan-haiwan ini telah lama pupus. Apakah maksud pupus? Pupus bermaksud telah lenyap sama sekali dari muka bumi ini. Mari kita kenali haiwan-haiwan yang pernah tinggal di bumi ini pada suatu masa dahulu. Ini ialah serigala Tasmania. Dahulu, ia hidup bebas di habitat semula jadinya. Namun, haiwan ini telah pupus akibat diburu secara melampau, akibat pemusnahan habitat dan juga wabak penyakit. Ini pula ialah burung dodo, burung yang tidak boleh terbang. Burung ini berasal dari Pulau Mauritius. Haiwan ini pupus kerana diburu oleh pelayar, manakala telurnya dimakan oleh haiwan seperti tikus dan kucing. Ini ialah mammoth. Mammoth kelihatan seperti gajah. Haiwan ini wujud pada zaman ais. Haiwan ini berkurangan akibat perubahan cuaca yang melampau dan akhirnya pupus kerana diburu oleh manusia. Ini pula ialah dinosaur, iaitu Tyrannosaurus Rex, T-Rex dan juga Brontosaurus. T-Rex ialah seekor dinosaur yang sangat besar dan ganas, manakala Brontosaurus pula bersaiz 20.1 meter panjang dari kepala ke ekornya, mempunyai berat sehingga 34.5 tan. Jika dibandingkan dengan gajah, bezanya sangat ketara kerana gajah bersaiz sehingga 6.5 meter panjang dan mempunyai berat sehingga 5 tan. Ini ialah quagga. Separuh badannya seperti kuda dan separuh lagi seperti kuda belang. Haiwan ini sangat unik. Namun, haiwan ini pupus kerana kulit dan dagingnya diburu oleh manusia. Ini pula ialah harimau bertaring lengkung. Mempunyai taring yang sangat panjang sehingga boleh mencecah 30 cm. Haiwan ini hidup pada zaman ais dan telah pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Kita mungkin tidak dapat menyelamatkan haiwan yang telah pupus. Tetapi, tahukah kamu terdapat berjuta-juta spesies haiwan dan tumbuhan yang tinggal di bumi ini? Haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Apabila bilangan sesuatu haiwan atau tumbuhan semakin berkurangan dan hampir pupus, kita katakan bahawa haiwan atau tumbuhan tersebut sedang mengalami ancaman kepupusan. Apakah haiwan dan tumbuhan yang sedang mengalami ancaman kepupusan? Antara haiwan yang diancam kepupusan ialah burung kenyalang, harimau Malaya, gajah, beruang panda, tapir Malaya, badak sumbu, orang-utan dan juga dugong. Bukan itu sahaja, terdapat juga tumbuhan yang diancam kepupusan, iaitu periuk kera, orkid selipar, bunga pakma, pokok tongkat ali, pokok keruing, pokok cengal dan juga pokok meranting. Burung kenyalang. Ini burung kenyalang, unik dan cantik, tetapi
semakin jarang dilihat akibat kehilangan habitatnya. Harimau Malaya. Ini harimau Malaya, raja rimba, tetapi bilangannya semakin sedikit akibat perburuan haram. Gajah. Ini gajah, haiwan yang sangat besar yang kehilangan habitat akibat penebangan hutan. Beruang panda. Ini beruang panda, sangat comel, bergantung kepada buluh sebagai makanan dan habitatnya semakin berkurang. Badak sumbu. Ini badak sumbu, semakin berkurang akibat pemburuan haram untuk mendapatkan tanduknya. Dugong. Ini dugong, hidup di laut dan semakin sukar ditemui disebabkan oleh pencemaran laut yang menjejaskan habitatnya. Tapir Malaya. Ini tapir Malaya, haiwannya unik tetapi semakin jarang ditemui akibat pembangunan dan juga kehilangan habitat. Orang utan. Ini orang utan, habitatnya di atas pokok, tetapi pokoknya semakin hilang akibat penebangan hutan. Manakala periuk kera. Ini periuk kera, tumbuhannya unik yang boleh memerangkak serangga sebagai makanan, namun semakin sukar ditemui. Orkid selipar. Ini orkid selipar, tumbuhan yang sangat cantik tetapi sangat jarang ditemui. Bunga pakma. Ini bunga pakma, bunga terbesar di dunia tetapi hanya tumbuh di kawasan tertentu sahaja. Pokok tongkat ali. Ini pokok tongkat ali banyak digunakan dalam perubatan, menyebabkan ia semakin berkurangan. Dan tumbuhan seperti pokok meranti, pokok cengal, pokok keruing. Pokok meranti, pokok cengal dan juga pokok keruing adalah pokok yang besar, mengambil masa yang sangat lama untuk tumbuh membesar. Namun, ditebang dengan cepat oleh manusia akibat daripada aktiviti pembalakan. Fikir-fikirkan. Mengapakah haiwan bersaiz besar lebih berisiko untuk diancam kepupusan? Kerana haiwan bersaiz besar, pertama, memerlukan habitat yang luas. Apabila hutan ditebang, habitat mereka mudah hilang. Kedua, haiwan bersaiz besar memerlukan makanan yang banyak. Sukar mendapatkan sumber makanan apabila bilangan berkurang. Ketiga, kadar pembiakan yang rendah, iaitu mengambil masa yang lama untuk menambah bilangan. Keempat, menjadi sasaran pemburuan manusia. Contohnya, gajah dan juga badak sumbu. Manusia memburu gajah untuk mendapatkan gading, manakala manusia memburu badak sumbu untuk mendapatkan tanduk. Kelima, haiwan bersaiz besar sukar menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Cuba kamu senaraikan haiwan dan tumbuhan lain yang mengalami ancaman kepupusan. Contoh haiwan ialah penyu, paus dan juga jerung. Manakala contoh tumbuhan pula ialah pokok bakau, pokok gaharu dan juga orkid liar. It's time Cikgu Aina.